Dah banyak dah mesin rumput saya beli sebelum ni. Berapa tahun je boleh pakai. Lepas tu rosak. Beli lagi, rosak balik kan. Ada tu sampai repair pun sampai beratus. Kali ni saya belilah mesin rumput generasi baru ni. Nak tengok macam mana kan. Harga memang boleh tahan lah, murahnya kan. Kualiti pun nampak macam okey. Jadi saya pun order lah. Barang pun dah sampai. Cuti-cuti ni saya bawa lah ke kebun. Sebelum ni tengok kat video saja. Tak pernah lagi tengok mesin ni physically. Nak pasang memang tak pernah pasang lagi lah mesin ni. Tapi sebab saya ni suka mencuba, jadi saya teruslah buka kotak ni dan saya cubalah pasang sendiri. Okey, korang yang plan nak beli mesin macam ni, okey, tengoklah video ni sampai ke akhirnya. Nanti bagi komen ya, sama ada susah ke senang nak pasang mesin ni. Satu lagi, cuba teka berapa lama saya ambil masa untuk nak pasang mesin rumput ini. Type komen di sebelah. Kalau nak tahu harga mesin ni, okey, sila follow sila follow. Tekan butang follow button. Selamat menonton. Okay, let's go.